Okey, dalam video sebelum ni kita bincang berkenaan dengan definition, kepentingan break-even, kemudian kita dah bincang berkenaan dengan formula dan juga graf, graf, tipikal ataupun graf, break-even point, Untuk, kali ni kita akan bincang berkenaan dengan, example, contoh-contoh, satu contohlah, kita bagi satu contoh saja untuk, memudahkan kita faham, dari segi pengiraan break-even point, Okey, saya nak ambil contoh, bisnes yang mudah lah, iaitu, uh, kita nak ambil bisnes kopi lah. Okey, ramai yang jual kopi sekarang ni kan. Okey, kita kata tadi formula yang kita perlu ada adalah fixed cost. Okey, kita perlu ada maklumat fixed cost, maklumat tentang selling price per unit. Kemudian kita perlu ada kita punya variable cost untuk menghasilkan sesuatu unit, kita punya produk, berapa kos yang kita perlu keluarkan, sebagai business owner, berapa yang kita perlu keluarkan untuk menghasilkan sesuatu item, bisnes tersebut. Contoh, fixed cost, yang ni contoh yang tipikal lah, yang saya nak mudahkan. Saya just naraikan beberapa sajalah item di bawah fixed cost. Contoh, untuk fixed cost kita ada sewa tapak, contohnya RM60. Transport, kita naik kereta, duit minyak dan sebagainya. So kosnya RM20. Kos hias gerai RM20, kos peralatan RM100. Ini contoh sajalah tuan-tuan. Kalau bisnes yang sebenar, of course lebih mahal lah, kos sewa premise, kos untuk bayar pekerja dan sebagainya, banyak lagi lah. Tapi untuk memudahkan kita faham tentang konsep break-even point ni, so saya mudahkan dia punya senarai fixed cost lah. So total fixed cost untuk contoh ni kita ambil 200 lah. So kita tambah semua ni, dia punya total fixed cost untuk bisnes kopi yang kita nak buat ni, dia punya total ni adalah 200. Kemudian selling price per unit, berapa harga yang kita tetapkan kepada kita punya pelanggan. So yang ni of course dia, dalam realiti sebenarnya dia bergantung kepada jenis kopi, latte ke americano ke dan sebagainya kan. Different kopi different lah dia punya price kan. Tapi untuk memudahkan perbincangan, kita kata kita punya selling price unit tu adalah RM10 per unit. Katakanlah kita jual latte sajalah, dan kita jual dengan pada harga RM10 per cup, ataupun per unit lah. Kemudian variable cost, untuk menghasilkan secawan kopi kita perlu belanjakan ataupun kita perlu bayar ataupun dia punya cost untuk menghasilkan satu unit ataupun satu cup of kopi tu harganya RM6. RM6. So yang ni perlulah, yang ni 3 item yang diperlukan untuk pengiraan break even. Satu lagi saya nak introduce satu lagi istilah dipanggil contribution margin ataupun margin lah. Berapa margin kan? Orang bisnes biasa akan sebut bisnes yang kamu buat ni berapa margin. Berapa margin ni maksudnya berapa jumlah jumlah keuntungan. Okey, jumlah keuntungan yang kita generate hasil daripada jualan satu unit. Margin ni biasanya ada yang sebut dalam bentuk persen lah, berapa persen margin kan. So dalam contoh yang kita buat ni, kita jual pada harga RM10, modal kita RM6 ataupun kos kita RM6. So 10 tolak 6, RM4 lah. So kita punya margin 40%. Contribution margin kita ataupun margin kita 40%, which is high lah, tinggi lah untuk perbincangan kita lah. Allah Alam, saya tak pasti untuk menghasilkan kopi yang sebenar berapa dia punya margin lah. Okey, untuk memudahkan perbincangan kita, saya buat RM4 lah ataupun 40%. Okey, seterusnya pengiraan, contoh pengiraan break even point, sebagaimana yang kita sebut dalam formula tadi, fixed cost bahagi dengan selling price per unit tolak variable cost per unit. So katakanlah fixed cost kita tadi RM200, RM200. Kemudian kita punya selling price per unit RM10 tolak dengan variable cost per unit RM6 kan.
So 10 tolak 6 jadi 4. 200 bahagi dengan 4, kita akan dapat 50. So 50 cawan kopi, kita punya break even lah. Okey, untuk kita capai break even, kita perlu jual sekurang-kurangnya 50 cawan kopi. Ataupun dalam bentuk salesnya RM500. Okey, so RM500. Fixed cost kita 200, kita perlu buat sales sebanyak RM500 untuk kita capai break even. Okey, alright. So dari segi grafnya kita akan nampak macam ni lah. Okey, so graf tadi, okey, graf typical tadi kan, graf break even. Kita ada fixed cost, okey. Dalam contoh tadi kita ada, kita punya fixed cost kita RM200. Kita punya fixed cost RM200. Kemudian kita punya selling price per unit 10 kan. So kalau kita jual 10 unit, 10 cawan kopi, so sale kita RM100 lah. Okey. Kalau kita jual 20, sale kita akan dapat 200 sebab 20 darab 10 dapat 200 Okey. Tapi adakah bila kita jual 20 cawan tu kita dah untung? Belum lagi. Okey, belum lagi. Kenapa belum? Sebab kita kena consider kita punya fixed cost tambah dengan variable cost. Okey, kita punya fixed cost dengan variable cost. Of course, bila kita menghasilkan lebih banyak item, kita punya variable kita semakin bertambah lah. Okay, that's why kita punya break even tak capai lagi. Break even kita kat atas ni. Okay, kita punya total cost kita kat atas ni. Kita punya jumlah sale kita kat bawah ni. Okay, so kalau kita jual 20 kopi, sepatutnya kita punya total cost kita dalam 300 lebih. Okay, total cost termasuklah fixed cost tambah dengan variable cost. Kalau kita jual 30 cawan kopi, sale kita 300. Belum capai lagi break even. Kalau 40, 400. Kalau 50 cawan, kita akan dapat hasil RM500. RM500. So point ini yang kita katakan sebagai break even point. So kalau kita jual kita punya produk, okey, sebanyak 50 cawan kopi, kita akan dapat sale 500. Waktu ni barulah kita akan capai break even point di mana kita tak rugilah. Okey, sebab apa? Sebab kita punya fixed cost dengan kita punya variable cost tu dah di cover dengan kita punya sale. Dah di cover dengan kita punya sale. Okey. So untuk contoh kita tadi, untuk contoh kopi ni, berapa break even dia? Break even kita adalah 50 number of unit ataupun 50 cawan lah dalam konteks kopi. Ataupun kita kata kita punya sale perlu capai minimum RM500 untuk kita capai break even point. Okey. Seterusnya, dalam video seterusnya kita akan bincang berkenaan dengan strategi. Macam mana kita nak susun strategi dengan kita mengetahui tentang break even point ni. Macam mana kita nak minimumkan kita punya risiko, kita nak maksimum kita punya profit. Okey, dan macam mana kita nak manipulate angka-angka ni supaya kita generate more profit dalam kita punya business. So jumpa dalam video seterusnya.